ini, 24 April 2025, bertempat di Sekolah Kebangsaan Sungai Dua, satu majlis penuh makna berlangsung pagi ini. Khusus bagi menghadiahkan Yasin buat Tuan Baharudin bin Abbas, suami kepada Puan Zairiah binti Sapidin. Beliau mengidap penyakit kanser paru-paru dan kini sedang dirawat di Hospital Kepala Batas. Bersama-sama saya, Uswah Sana binti Afami, Kru TV PSS Awal Gading, untuk menyaksikan majlis bacaan Yasin pada hari ini. Kami, Barisan Ahli Jawatan Kuasa Pelaksana Majlis Selengkap Budi, selawat kasih mampu merancang dan menyusun atur program. Namun, tapi Allah Maha Perancang. If you fail to plan, you plan to fail. Masalahnya kata, kalau awak gagal merancang, sebenarnya awak sedang merancang untuk gagal. Kami warga SKSD sentiasa berharap agar Tuan cepat sembuh dan dapat kembali menjalani hidup seperti biasa. Semoga bacaan Yasin pada hari ini dapat melancarkan urusan Tuan bersama keluarga di hospital. Saya, Uswah Sana binti Afami, mewakili Kru TV PSS Awal Gading, memohon untuk mengundur diri. TV PSS Awal Gading, interaktif, informatif, terbaik.